Allah yang menentukan. Jadi ilmu Allah tu tahu si fulan ni mati bila, hidup dia macam mana, miskin ke, kaya ke, pandai ke, bodoh ke, apa ni, maksiat ke, taat ke, ibadat ke, ataupun lara ke, semua Allah yang menentukan sejak daripada azali, diketahui oleh sifat ilmu Allah. Okey, peringkat kedua. Peringkat ketiga pula nak dihurai ni, ialah apa dia pula? Bila kita dah faham dah tahu iradat Allah menentukan bagian-bagian, kemudian qadar kudrat Allah pula melaksanakan apa yang ditentu oleh iradat Allah Taala tu, dan ilmu Allah Taala tahu, maka timbul soalan, apakah yang ditentu oleh Allah Ta'ala sejak azali itu boleh berubah? Boleh berubah ataupun tidak? Maka jawapannya tak boleh berubah. Kenapa? Sabit dalil Al-Quran dan sabit dalil akal. Ada dalil Quran, ada dalil akal. Mana? Dalil Al-Quran dalam surah Qaf. Kalau tak silap saya, dalam surah Qaf ayat 29. Surah Qaf ayat 29. Mana? Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Surah Qaf ayat 29. Ma yubaddalu al-qawlu, tiada bertukar, tiada berubah, al-qawlu, ketentuan atau perkataan hukum hakam, ladayya, di sisi aku, kata Allah Ta'ala, tak bertukar. Allah dah menentu macam tu lah, tak bertukar. Kemudian Allah sebut wa ma ana bizallamin lil abid, dan tiadalah aku ni menzalimi akan hamba-hambaku. Jadi walaupun dalam ketentuan dia ada yang syurga, ada yang neraka, ada yang maksiat, ada yang taat, ada yang baik, ada yang jahat, Allah menentukan tu, maka Allah Ta'ala kata wa ma ana bizallamin lil abid. Allah kata aku tak menzalimkan akan hamba-hambaku. Kenapa? Sebab hamba tu dia punya, hamba tu dia buat. Kalau nak tak hamba tu neraka sekalipun, Allah tak namakan zalim. Sebab itu hak dia sebagai Tuhan, hak dia sebagai Allah, hak dia sebagai pemiliki makhluk. Nak kata zalim tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa ma ana bizallamin lil abid. Sebab tang sini saya keras suara ni, kenapa ni? Sebab ada kata takkan Allah Ta'ala menentukan dia tu kafir, betul Allah campakkan dia dalam neraka. Tentu dia sendiri yang nak. Itu Mu'tazilah punya pandangan. Bukan marah ni tak ni zaman ni. Bukan marah ni tak, sambil senyum je ni. Ini sebab ramai yang kata macam tu. Ikut akal. Ikut akal saja. Takkanlah Allah Ta'ala yang tentukan dia buat jahat, lepas tu Allah campak dan neraka pula. Zalimlah Allah. Akal kamu yang bodoh sebenarnya. Hamba yang Allah tentukan dia jahat tu pun Allah punya, Allah yang buat dia. Tak zalim kata tak boleh. Kalau makhluk ni, manusia ni bukan Allah punya, bukan Allah yang buat, tiba-tiba Allah campak dalam neraka, apa namanya zalim? Sebab itu bukan hak dia. Sekarang ni Allah buat kita. Jadi makhluk ni, kita ni hak Allah Ta'ala. Allah yang milik kita. Nak letak kat mana-mana pun itu hak dia lah. Jangan disoalkan. Macam tu. Baik. Baik. Ini bukan marah ni bukan marah ni. Tapi tegas. Ketegasan saya dalam bab hukum ni tegas. Dia tak boleh main-main dalam ni. Okey, sebab dalam masalah qada ni banyak sangat yang pegangan kelongkang habis dah tuan-tuan sekalian.
Anak kata kolongkang kepala limbah ke tak tahulah. Macam dia macam itulah jawabnya tuan-tuan. Anak baik. Jadi anak itu dalil ayat Quran tak berubah. Apa yang telah ditentukan oleh irada Allah tu tak berubah. Anak itu dalil Quran. Okey. Ambil pula dalil akal. Anak, kalau akal kita ni kena ditakdirkan. Kalau begini macam mana? Kalau begini macam mana? Kalau begini macam mana? Okey. Anak, kita bahas ikut akal kita pula sekarang ni. Anak, kalaulah ketentuan Allah Ta'ala tu berubah, anak tuan-tuan sekalian, anak, sedangkan kita dah hukum tadi peringkat yang kedua, anak, bahawasanya tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat, anak, diketahui oleh anak ilmu Allah, diketahui oleh anak sifat ilmu Allah. Anak, kalau berubah, anak, bila berubah, anak, jadi maknanya contoh kata berubah macam mana? Sejak azali, anak, Allah dah menentukan si fulan, anak, umur dia anak 60 tahun. Anak, 60 tahun. Anak, itu azali. Sejak azali, anak, si fulan ni, anak, Allah dah tentukan umur dia, Allah iradat dia menentukan anak umurnya 60. Okey. Anak, tiba-tiba berubah. Anak, berubah. Jadi berapa? Jadi 65. Ini nak sampai ukur akal ni, nak sampai akal kita ni. Okey. Jadi 60 pergi 65 ni, anak, jadi ilmu Allah yang mengetahui sejak azali 60 tu macam mana? Berubah tak? Berubah tak? Ilmu Allah tahu si fulan yang ditentukan oleh iradat 60 tahun umur dia. Lepas tu berubah jadi 65. Bila berubah macam tu, ilmu Allah yang tahu 60 tahun tu, salah ke jadi betul? Sebab dia tahu 60, tiba-tiba berlaku 65. Jadi macam mana ilmu Allah? Jadi macam mana ilmu Allah macam mana? Ilmu Allah jadi macam mana? Masa tu, ni akal kita ni bertukarlah ustaz. Dia tahu 65 pula lah. Okey, bila bertukar jadi 65 dia boleh tahu. Tadi asal 60 dia tahu 60, kita pun jadi 65 pula bertukar. Ilmu yang bertukar macam tu ilmu tu ilmu sempurna ke ilmu yang tak sempurna? Nampak tak? Nampak tak boleh kata macam tu? Nampak tak? Faham tak? Nampak ustaz, kami tak buta ustaz. Faham ke tidak? Bila jadi macam tu, tak sempurnalah ilmu Allah tu. Sebab itulah kita fikir, kita hukum tak boleh berubah sampai dengan dalil Quran, sampai dengan dalil akal. Kalau mengaji lah. Kalau orang tak mengaji, tak boleh bahas. Ni orang yang mengaji saja, orang yang belajar saja. Orang yang tak belajar tak boleh. Okey. Kalau macam tu, hakikatnya hakikatnya tak ada yang dikatakan qada mu'allaq. Hakikatnya nanti dulu. Hakikatnya tak ada yang namanya qada mu'allaq. Hanya semuanya qada mubram. Okey. Kalau macam tu ustaz, macam mana pula ada yang kata qada mu'allaq ni? Dalam kitab ada qada mu'allaq ni. Macam ni. Qada mu'allaq ni ialah qada yang bergantung dengan ketentuan Allah dan juga dengan yang ditulis oleh malaikat. Yang ni siapa yang ada dalam live ni ke ataupun yang ada dalam zuhir ni pandangan mata ni tuan-tuan sekalian, tengok dalam kitab
hadis 40. Hadis yang keempat, dalam hadis itu menceritakan tentang kejadian manusia. Ringkas-ringkas. Kalau nak lebih dalam, tengoklah kitab tu baliklah. Tengok kitab tu, kitab hadis 40. Hadis yang keempat yang berkenaan dengan kejadian manusia. Macam mana jadi manusia tu? Allah, Nabi kita Rasulullah sebut dalam hadis tu, dalam hadis tu Nabi kata manusia tu janin nak jadi dalam darah manusia tu dia mesti ada 3 peringkat. 40 hari air mani diperam oleh Allah dalam rahim seorang ibu berupa air mani 40 hari. Itu hadis sebut dalam tu lah. Lepas tu lepas 40 hari Allah tukar pula. Ini Allah tukar tu bukan baru. Sejak azali lagi lah. Azali dah Allah menentukan masuk 40 hari yang kedua tu pula Allah tukar daripada air mani bertukar pula jadi seketul darah 40 hari pula. Seketul darah tu terletak di dalam rahim seorang ibu tu 40 hari. Okey. Lepas tu dah lepas 40 dah sampai 40 hari bertukar pula lah daripada darah tadi ni bertukar jadi seketul daging. Maka jadi seketul daging itulah bertukarlah, berubahlah daging itu dari tumbuhlah kepala, jadilah kepala. Yang tu sains kata dengan sel-sel begitu. Tapi kita orang Islam kata Allah yang menggerakkan, Allah yang menjadikan. Dengan sel-sel tu pun Allah yang menjadikan. Jadilah kepala, jadilah tangan, jadilah kaki. Dalam masa 40 hari yang ketiga tu, jadi 120 hari tu, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Tiup roh tu bukan mana roh tu bukan makhluk. Roh tu Allah tiup. Jadi Allah buat juga. Bukanlah kata bila kata Tuhan tiup tu, jadi roh tu bukan makhluk lah. Bukan makhluk dia kata. Oi, yang tu pelik sangat tu. Tu pelik sangat kata macam tu pelik sangat. Roh tu makhluk lah. Kalau bukan makhluk, kodim ke dia? Tu bab lain tu. Tapi nak cerita bahawa roh tu Allah buat. Allah ibaratkan, Nabi ibaratkan dengan tiup. Tiup mana buatlah tu. Letak dalam jasad yang jadi dalam rahim tu. Roh tu apa ni? Janin tu lah. Bila janin tu tiup roh, maka hiduplah dia, bergerak-geraklah dia. Bila dia hidup, maka Allah perintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara yang bersangkut dengan janin tersebut. 4 perkara. Apa dia? Yang Allah suruh malaikat tulis tu. Apa dia? Daripada ajalnya, daripada rezekinya, daripada kehidupannya, dan daripada bahagiakah dia atau sebaliknya. Maksud bahagia ni, adakah dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Tu. Jadi 4. Jadi yang pertama tu ajal dia, masa hidup dia dalam dunia berapa. Rezeki dia, rezeki dia yang dia makan dalam dunia tu banyak mana. Mana rezeki tu malaikat dah tulis dah. Kemudian kehidupan kita dalam dunia macam mana, duduk kat mana, pindah kat mana, bodoh ke pandai, kerja apa. Walaupun nampak tulis sikit aja, tapi melingkupi banyak benda. Banyak benda yang ditulis. Okey. Banyak benda yang tersebut dalam, banyak benda yang termasuk di dalam kehidupan tu banyak. Orang masjid ke, bukan orang masjid ke, orang kaya ke, orang miskin ke, orang main golf ke, orang jalan-jalan cari makan ke. Masuk macam mana orang tu? Orang tu dalam dunia dulu hidup kan, tak ada kerja lain, jalan-jalan cari makan. Jangan naik motor besar, brum, jalan pergi cari sate, mu cari sana. Marah macam tu. Tak boleh aja tu lah. Okey. Balik kampung 21 jam balik juga.
Betul ya no? Betul ya Jomari? 21 jam. Tak tahu macam tu. Balik juga. Bos, kita di kampung bos. Balik juga bos. Nak ambil suasana bos. Nak makan tu berjalan. Lantak 21 jam tuan-tuan sekalian. Nak balik kampung. Nak semua tu ada dalam kehidupan ni. Nak yang nombor 3 ni. Ada dalam tu. Kahwin berapa, ada belakang tu dalam tu. Anak berapa, pakai apa berlaku, orang kata, orang hina, orang pau, orang permulia, ada dalam tu semua belaka tu. Yang berlaku semua tu. Okey. Kemudian yang kelima, yang keempat ni apa dia? Orang tu dalam rahim tu, malaikat tulis, Allah perintah, dia ni bahagiakah atau sebaliknya? Okey. Baik. Bila malaikat tulis, okey, adakah itu yang namakan keputusan akhir? Ataupun finally, benda yang terakhir berlaku macam tu? Jawapannya apa? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab yang dalam tulisan malaikat ni bukannya kodim. Dia baharu, bukan kodim. Yang kodim tu yang mana? Yang kodim tu yang dalam tulisan malaikat tu. Bukan. Yang kodim tu yang di dalam ketentuan iradat tu. Yang dalam tulisan malaikat tu baharu. Faham tak ni? Bila kata yang baharu, tiap-tiap yang baharu, kullu hadisin mutaghayyirun. Tiap-tiap yang baharu berubah-ubah. Faham tak? Tiap-tiap yang baharu berubah-ubah tak? Berubah-ubah. Kat situlah barulah namanya ada qada' mu'allaq. Macam mana kata dia qada' mu'allaq tu? Dalam tulisan malaikat tu, contoh saya bagi contoh. Katalah ajal si fulan dalam tulisan malaikat 60 tahun. Contoh. Dalam tulisan malaikat. Ingat ni. Beza. Dalam tulisan malaikat, dalam ketentuan iradat, benda yang berlainan. Satu baharu, satu kodim. Yang dalam iradat, kodim. Yang dalam tulisan malaikat, baharu. Tiap-tiap benda baharu, mutaghayyirun. Kullu hadisin mutaghayyirun. Tiap benda baru tu dia boleh berubah. Itu kita punya kaedah macam tu. Baik. Jadi katalah ajal si fulan ni yang ditulis malaikat 60 tahun. Adakah 60 tahun tu akan berlaku? Tengok dalam iradat Allah yang azali itu pula. Malaikat yang tulis tu pun dia tak tahu yang dalam iradat Allah Ta'ala tu betul-betul 60 ataupun tidak. Dia tak tahu. Sebab tu malaikat dia tulis, dia tunggu perintah Allah yang kedua. Macam mana? Dah sampai 60 ni kan, dia tunggu. Ada tak perintah Tuhan sampai kali 60 ni, ada tak? Kalau ada, katalah tulisan dia tarikh 31 hari bulan 3 2026. Ada 60 tahun, umur orang tu 60 mati. Maka sampai besok 31 hari bulan pukul 8 pagi dia mati. Dalam tulisan malaikat pukul 8 pagi dia mati besok. Malaikat pun nak cabut, tengok macam mana. Ada tak perintah Tuhan? Kalau mereka kata cabut sampai 28 pagi, cabut, kata Allah Ta'ala. Contoh malaikat pun cabut. Maknanya bila kata ada perintah Tuhan cabut tu 60 tu 8 pagi tu, dia pun cabut, maknanya muafakatlah dalam tulisan malaikat dengan iradat Allah, muafakat. Maka bila muafakat dengan tulisan malaikat dengan yang berlaku dengan iradat Allah tu, maka itu dinamakan qada' mubram. Adapun kalau tak muafakat, umur 60 sampai 60 tak ada perintah Tuhan suruh cabut, tak ada perintah Tuhan suruh matikan kawan tu.
Anak malaikat pun tunggu. Anak lebih 60 dah. 61 tak suruh lagi. 62 tak suruh lagi. 63 tak suruh lagi. Anak 64 tak suruh lagi. 65 baru sampai perintah Tuhan. Anak pukul 8 pagi. Anak bulan 3 31 hari bulan. Anak tahun 2000. Anak tahun 31. Anak 26, 27, 28, 29, 30. Anak mana? Tahun 2030. Anak bulan 3. Anak hujung bulan. Anak cabut. Barulah dia cabut. Maknanya tak muafakat. Bila tak muafakat dengan iradah Allah, dengan kata yang tulisan malaikat itu, maka dinamakan qada mu'allaq. Ada yang tak faham? Kalau tak faham lagi, tak ada ulangan dah ni. Itu ayat tu tak sangkut dengan masalah qada mu'allaq, qada mubram. Ayat tu ayat fiqh, itu bukan ayat bab tauhid. Itu ayat tu menunjukkan doa tetap Allah akan perkenankan. Oh, doa ni astajib lakum. Sedangkan orang yang berdoa tu pun dia masuk dalam ketentuan Allah yang azali kalau dia berdoa. Bukan doa tu yang memberi bekas. Itu yang saya tanya sepupu saya tu. Dia kata yang berubah tu macam mana? Dengan doa. Dia kata dengan doa. Saya pun kata dengan doa. Saya tanya dia balik. Doa baru ke qadim? Baru. Yang Allah tentu tu qadim ke baru? Qadim. Dapat tak yang baru mengubah yang lama? Dapat tak yang baru mengubah yang qadim tu? Yang azali tu dapat tak? Kalau dapat kan tuan-tuan, ya Allah, macam-macam akan berlaku. Apa dia? Jadi Allah Ta'ala tu dengar cakap kita. Allah Ta'ala tu bukan Tuhan lah jawabnya pasal apa? Sebab dia dengar cakap hamba dia. Hamba dia kata, ya Allah, aku nak panjang umur. Allah pun terketa-keta ubah. Macam tu. Macam tu kan? Ayat tu bukan ayat tauhid, bukan ayat berkenaan dengan usuluddin. Ayat tu ayat fiqh. Maksud apa? Maksud berdoa lah. Ibadat. Allah akan perkenankan. Tapi perkenan tu bukan ikut kita. Jadi kalau doa, kita doa baru Allah ubah. Hei, macam mana? Kalau kita berdoa Allah ubah, mana macam mana? Kita hebat pada Tuhan lagi tak? Sebab tu tuan-tuan sekalian, minta ampun bercakap, minta maaf berkata-kata. Dalam hadis yang la yuradul qada illa bidu'a tu, qada kat situ tu bukan qada yang di dalam iradat Allah tu. Qada yang dalam tulisan malaikat tu. Dan bukan doa kita yang mengubah tu. Kalau doa mengubah tuan-tuan sekalian, kenapa Kasni berdoa? Ada tak benda yang tak berlaku? Kita doa ada yang tak dapat tak? Ada tak? Jadi maknanya doa tu dapat mengubah lah. Kita doa lama dah Ustaz Zamir kan, tak dapat-dapat. Ada je doa tak dapat je, ada tak? Banyak ada Zamir doa tak dapat. Ada Cik Jo? Ada kan? Doa sampai berpeluh-peluh doa. Bangun malam-malam berdoa tapi tak makbul pun. Tu tak makbul tu bukan mana tak makbul. Allah Ta'ala terima. Cuma waktu yang dia kehendak, bukan waktu yang kita kehendak.
Waktu yang Allah tentukan, bukan waktu kita tentukan. Kita ni hamba, faham kita ni lemah, kita ni hamba. Bila Allah gerakkan lidah kita berdoa, mana kita dah ada dalam ketentuan dia, bermakna Allah nak bagi kelebihan kita kat situ. Sebab apa? Sebab orang berdoa tu ialah orang yang merendahkan diri, orang yang buat ibadat, macam tu. Okey. Baik. Okey, dalam ni ada tanya, namun kita kena usaha juga kan? Ya. Okey, tadi kan tuan-tuan, kalau faham macam tadi kan? Okey. Kena tambah sikit lagi. Apa dia? Walaupun sungguh kita ni dah ditentukan oleh Allah bagian. Tetapi wajib kita kena i'tiqad yang kita ni ada usaha dan ikhtiar. Ada usaha dan ikhtiar. Kita kena ada usaha, kita i'tiqad dalam hati kita, kita ni ada ruang untuk kita berusaha dan berikhtiar, tapi jaga i'tiqad. Kalau kita usaha dan ikhtiar, bukan usaha dan ikhtiar kita yang memberi bekas. Baik. Kita ngaku hati kita lah. Betul hati kita. Kita kena usaha, kita kena ikhtiar. Kita berusaha, kita kena berikhtiar. Tapi kalau berlaku usaha ikhtiar tu, Allah yang menentukan sejak azali lagi yang kita ni berusaha dan berikhtiar. Okey. Jaga baik-baik bab akidah tu jaga baik-baik. Takut tersalah nanti. Bila salah tuan-tuan, bab rukuk iman ni, takut sangat-sangat. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Macam mana bab sembahyang? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kata dia, yang kedua asar. Yang kedua daripada 5 waktu semayang tu ialah asar. Waktu yang namakan sembahyang asar. Baik. Sembahyang asar ni dalam kitab ni kata wahiyya afdalus salawatil khamsi. Dan iaitu sembahyang asar ni ialah sembahyang yang afdal, nisbah sembahyang yang 5. Kalau kita sebut tuan-tuan, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Jadi 5 sembahyang ni dalam kitab Takrirat dia kata sembahyang asar ni lah yang seabdal sembahyang yang 5. Okey. Yang disebut juga wassalatul wusta. Salatul wusta tu maksudnya solat asar lah. Yang disebut al-musyaru ilaiha fi qaulihi ta'ala, yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dan solat usta ni dalam firman Allah Ta'ala. Mana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 238.
Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi sebab tu ulama sepakat mengatakan tak mungkin tak sepakat, wallahu a'lam lah. Tapi dalam kitab takrirat ni kata solat asar tu ialah solat yang afdal kalau nak dibandingkan dengan 4 solat lagi tu. Solat asar tu afdal. Sebab apa? Sebab dia ada sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Ayat yang bunyi hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah olehmu di atas semayang-semayang. Yang semayang tu 5 masuk dah tu. Tapi Allah sebut asing lagi wassalatil wusta, dan semayang yang tengah. Tengah tu maksudnya asar lah. Wa qumu lillahi qanitin. Dan nak berdirilah kamu bagi Allah Ta'ala, yakin dengan tahakat, dan kamu tu yakin. Qanitin tu makna jangan ragu-ragulah. Okey. Baik. Jadi masuk sembahyang asar ni bila? Kata dia waktu asar tu, dari bayang-bayang suatu benda itu jadi panjang lebih daripada segali ganda. Ini ada beza sikit tau. Dalam kitab takrirat dengan Ibn Battuh ni ada beza sikit. Dia kata panjang satu benda tu, panjang bayang-bayang dia lebih daripada sekali ganda. Jadi kalau bayang-bayang tu sekaki, maka dia bayang-bayang dia tu jadi 2 kaki. Sekali ganda lagi. Tolak bayang-bayang tengah langit. Tolak bayang-bayang yang dikatakan bayang-bayang, apa nama bayang-bayang tu? Bayang-bayang istiwa tu. Sebab bayang istiwa tu dia akan ada juga. Tapi dalam ni lain. Tengok yang dia kata waktuha, masuk waktu asar ni, yadkhulu, masuknya iza sara zillu kulli syai' mislahu. Ni beza ni. Kalau dalam kitab ni beza. Kalau kitab dalam kitab Ibn Battuh ni, tak tahu ini qaul mana, wallahu alam. Tapi kalau dalam kitab takrirat ni, apabila jadilah bayang-bayang tiap satu tu seumpamanya, seumpama kita tegak bayang-bayang ni kan, jadi bayang-bayang panjang tu tengoknya tu elok-elok tu, lebih sikit, maka masuklah waktu asar. Bukan tunggu sekali ganda, bukan tunggu sekali ganda. Jadi bila dah lepas sikit je bayang tu, panjang sikit je, masuklah waktu asar. Jadi ala sawab, mudah-mudahan yang betulnya bukan sekali ganda. Ada masuk waktunya iza sara zillu kulli syai' mislahu ghaira zillil istiwa. Yang lain daripada bayang-bayang istiwa. Bayang-bayang istiwa tu kalau matahari tengah-tengah langit tu kan, bayang-bayang tu ada lebih sikit. Itu istiwa tu. Itu bayang-bayang istiwa. Itu tak kira tu. Okey. Wazada qalilan, lebih sikit daripada benda tu, bayang-bayang tu panjang dia, maka masuklah waktu asar. Dia tak tunggu sampai sekali ganda, tak sampai. Dia bukan tunggu sampai sekali ganda tak. Masuk bayang-bayang tu masuknya, bukan bayang-bayang tu panjang aja, lebih sikit je, maka masuklah waktu asar. Tapi kita tak sampai kita tengok macam tu. Sebab apa? Sebab kita ni ada ada asbab lain, ada sebab lain. Mungkin tengok jam, mungkin ada orang azan, ada bilal yang siqah yang dia azan, tak apalah. Tapi kalau kita tak ada benda-benda tu, tak ada jam, kita pula tak ada nak tengok matahari, tak ada pula nak tengok tak ada pula bilal yang siqah, jadi boleh tengok sendiri lah. Pergi tanah lapang tu, pacakkan sesuatu kayu ke, tengok bayang-bayang tu panjang dia sama tak, atau lebih sikit. Lebih sikit masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Tu cara dia lah. Okey. Jadi dia kata sini, jadi panjang lebih daripada benda tu sekali ganda, dia kata. Bukan lebih sekali ganda. Dia lebih sikit aje.
Tolak bayang-bayang tengah langit. Ni murad dia apa, wallahu alam lah ni. Okey, mengikut hingga terbenam masuk matahari. Jadi sepanjang waktu tu ialah sampailah matahari tenggelam, habis semua dah, habislah waktu asar. Jadi faham kitanya, kalau matahari tu masih lagi ada separuh je, sikit je nampak matahari tu nak tenggelam dah ni, tapi nampak bulat sikit je, masih lagi ada waktu asar, ada lagi waktu asar. Cuma bila tenggelam habis dah, mata tak nampak dah di ufuk dia tu, maka habislah waktu asar. Kalau nak tengok pergi tepi laut lah. Tengok tepi laut macam mana matahari tenggelam, habis dah tenggelam, habislah waktu asar. Masuklah waktu maghrib. Okey. Kemudian kata dia wa yakhruju, yani wa yakhruju waqtaha, dan keluarlah oleh waktunya bi ghurubi qursi syamsi, dengan ghurub, mana tenggelamnya bulat matahari tu tenggelam habis semua dah. Maka habislah waktunya. Apa tu kata ni? Hingga waktu asar tu hingga terbenam masuk matahari. Okey. Sepanjang waktu itu dibahagi kepada 5. Dalam ni tengok dia kata awqatu salatil asri sab'atun, ada 7. Ada 7. Dalam ni kata 5 je. Tapi dia ada penambahan lah. Dia ada penambahan. Kita tengok apa yang ditambah. Apa yang ditambah dalam kitab Takrirat ni, dan apa yang disebut dalam kitab Idam Penuntut ni. Dia kata sepanjang waktu itu dibahagi kepada 5. Dalam Takrirat dia bagi kepada 7. Ada tambahan lah. 5 waktu. Juga sama macam waktu zuhur. Jadi sama waktu zuhur, kita rujuk zuhur lah, tapi kita baca dulu yang Arab ni. Bezanya waktu uzur iaitu waktu zuhur bagi orang sembahyang jamak takdim. Jadi kalau sembahyang asar tu, waktu uzur bagi sembahyang asar tu ialah waktu zuhur. Kalau orang tu sembahyang jamak takdim, maka waktu asar tu masuk dalam waktu zuhur. Dinamakan waktu uzur. Okey, baik. Kita tengok dalam kitab Idam Penuntut ni, dalam kitab Takrirat ni yang kata 7 tu, yang pertama waktu fadilah, waktu yang ada kelebihan. Apa dia? Mana waktu yang ada kelebihan ni? Min awalil waktu, daripada awal waktu. Jadi awal waktu tu ialah masuk waktu tu. Lepas tu qadar, kata awal waktu tu panjang mana masa dia, bi qadri al-istighali bi asbabis salah. Kita sibuk dengan sebab-sebab sembahyang. Apa dia? Nak mandi, ambil wuduk, pakai baju, lepas tu bergerak pergi ke surau ke, pergi masjid ke. Lebih kurang masuk waktu fadilah ni lebih kurang daripada awal waktu sampailah sembahyang sunat, sembahyang habis sembahyang asar, lebih kurang dalam setengah jam lah. Kata kita masuk waktu azan. Okey, azan berapa minit? Azan katalah 5 minit. Lepas tu azan, lepas tu kita bersiap kan, kita pakai baju, kita mandi, ambil wuduk, katalah nak sembahyang sunat asar tu, dengan siap-siap semua ni, katalah 15 minit. Ada 15 minit tak? Kalau sini sembahyang asar, azan berapa minit tunggu? 10 12 minit 12 minit 12 minit. Masuk pakai baju semua-semua tu, katalah 15 minit ataupun 20 minit, lebih kurang macam itulah. Lepas tu sembahyang sunat atau sembahyang asar, lebih kurang dalam 10 minit. Kat situ pun setengah jam dah. Jadi waktu fadilah tu lebih kurang dalam setengah jam daripada masuk waktu
sampai habis salam tu, itu namanya waktu fadilah. Waktu yang ada kelebihan. Okey. Kemudian yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu pilihan. Ini waktu pilihan ni min intihai waqti fadilah, daripada selesai waktu fadilah, lepas setengah jam tu masuk waktu ikhtiar, ila masiri zilli kulli syai' mislaih, sampailah bayang-bayang satu benda tu dua kali ganda ataupun seumpama dia, seumpama ataupun sekali ganda lagi, marratain, dua kali lah, satu dua, kalau sekaki tambah sekaki lagi, mana dekat-dekat nak hujung waktu dah tu, tapi masih lagi dalam waktu, matahari masih ada lagi, cuma dia dah bergerak turun dah matahari tu. Okey, marratain, dua kali ganda lah, dua kali ganda bayang-bayang tu, bayang-bayang ni dah dua kali ganda dah panjang. Kemudian yang ketiga, waktu jawazin bila karohah. Yang ketiga, waktu harus dengan ketiadaan makruh. Waktu jawaz tanpa makruh, tak ada makruh kat situ. Jadi bila tu? Daripada min intihai waktu ikhtiar, sampai habis waktu ikhtiar, ilal isfirari, sampailah dah kuning-kuning kaki langit dah, tapi matahari tetap ada lagi. Matahari masih lagi belum tenggelam. Kalau nak tenggelam pun belum tenggelam habis lagi. Dah kuning-kuning dah, matahari dah kuning-kuning dah. Itu waktu harus, tapi tak makruh, boleh lagi. Wa huwa ay yasira syu'a'ul syamsi fawqa ru'usil jibal al-aliyah. Maksudnya matahari itu, bulat matahari itu dah sampai di hujung bukit dah nak tenggelam dah. Ru'usul jibal, atas kepala bukit-bukit dah yang tinggi tu. Itu waktu harus, tapi tidak makruh. Mana matahari masih lagi ada. Kalau kita kira kan, dalam pukul 6.30 macam tu lah, lebih kurang 6.30 dekat pukul 7 tu, itu waktu tu lah. Matahari masih lagi ada lah. Kemudian yang keempat, waktu jawaz bikarohah, waktu harus tapi hukumnya makruh sembahyang waktu tu. Bila minal isfirari, daripada matahari tu, langit tu dah kuning-kuning dah, ila an yabqa minal waqti qadru ma yas'u solah. Dia kata sampailah kekal ataupun tinggal lagi waktu tu qadar lulus sembahyang aja. Maksudnya daripada kuning-kuning tu kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, masuk waktu maghrib. Jadi waktu tu waktu harus tapi makruh. Harus masih lagi lulus, masih lagi sah sembahyang, tak haram hukum dia. Itu yang keempat. Dan yang kelima ialah waktu hurmah, waktu haram. Waktu haram ni ialah iza lam yabqa minal waqti, apabila tidak kekal oleh waktu, daripada waktu tu qadar meluluskan sembahyang. Maksudnya apa? Kalau kita sembahyang pun tak habis 4 rakaat tu, masuk waktu maghrib, umpamanya dua rakaat dalam waktu, 2 rakaat lagi luar waktu dalam maghrib pula dah. Itu waktu haram. Ataupun sebelum bagi salam, dah tahiyat akhir ni, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kita nak assalamnya Allahu akbar masuk maghrib. Itu waktu tu, sekalian waktu sembahyang tadi tu, waktu tu namanya waktu haram. Dosa dan tak ada pahala. Tapi sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Cuma tak dapat pahala sahaja. Okey. Yang keenam, waktu uzur. Waktu uzur. Waktu uzur, waktu asar ni bila? Az-zuhru kulluhu, waktu zuhur sekaliannya. Ini sembahyang jamak takdim. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, waktu darurah. Ini waktu darurah ni kan, semua sembahyang ada waktu darurah sebenarnya. Semua sembahyang ada waktu darurah. Waktu darurah ni apa, macam mana? Iza zalal mani'u
apabila hilanglah oleh yang menegah daripada semayang. Umpamanya haid, nifas, gila, pengsan, pitam. Hilang pitam ni, tapi masih lagi hujung waktu. Wa baqiya minal waqti, dan masih tinggal waktu tu qadar ma yasa'u takbiratul ihram. Tinggal lagi oleh waktu tu akan takbiratul ihram. Macam mana? Macam ni. Seorang perempuan tu kan kering darah haid dia ujung waktu asar. Tapi dia kering waktu asar tu kan dah hujung sangat dah, nak masuk maghrib dah. Tapi masih lagi waktu asar tu, qadar dianya qadar takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu berapa saat? Allahu akbar. Berapa saat? Berapa detik? 2 detik, 3 detik macam tu je. Allahu akbar. Takbiratul ihram, jangan kira takbiratul ihram orang yang tak tahu qasad ta'yin tu Cik Nuara. Kalau kita kira takbir orang yang tak reti qasad ta'yin tu, dia panjang takbir dia, Allah tu tak kira tu. Kita kira orang yang takbir dia Allahu akbar, dalam 2 detik, 3 detik je. Tinggal macam tu je waktu sembahyang asar tu. Tengok waktu macam tu je, 2-3 detik je. Maka sembahyang tu wajib dia kena qada. Bahkan bukan satu yang dia kena qada tu. Zuhur pun dia kena qada, asar pun dia kena qada. Lepas tu dia mandi sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib. Lepas tu asar tadi dengan zuhur tadi qada lah bila-bila. Macam tu. Okey, habislah waktu sembahyang asar. InsyaAllah kita masuk pula nanti ni yang ketiga ialah waktu maghrib. Wallahu alam bisawab. Ada soalan? Ada soalan? Ada? InsyaAllah kita tangguh dulu. Kita sambung nanti minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadima ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasira jud, ya wasi'al ata', ya khafiyya lutuf, ya jami' suna', ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa rida sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa syukra wa laka man fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal yulka ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli tu'ib wa ya ma'mana kulli maqi yasir alaina kulli asir fata syara'alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji lil bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika la tanam wa kunabna bika nafika ladhi la yura warhamna bi qudratika alaina wa la nalaka tasiqatana wa raja'una wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.